Alhamdulillah di petang yang indah ini dapatlah kita menyaksikan majlis pertundangan anak kesayangan Yang Mulia Datuk Paduka Maharaja dan Puan Isteri, iaitu Cik Nur Sarah dengan bakal pasangan yang nanti Encik Muhammad Asrul Zanuddin. Bagi pihak rombongan lelaki akan diketuai oleh Tok Lasmana Ustaz Syafi bin Mustafa dari suku Bidang Dagangan. Bagi pihak perempuan pula akan diketuai oleh Tuan Rahim Haji Muhammad Yusuf. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama aktifkan sesi acara adat meminang yang akan dijalankan sebentar lagi. Jadi bolehlah dijalankan. Dipersilakan wakil daripada pihak lelaki untuk menjalankan sesi adat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nama isteri Muhammad Syafi bin Mustafa, selaku bapa bagi Tuan Dagang yang juga merupakan mewakili anak-anak buah saya. Sebab itu bukan lobah sebarang lobah bersayang di pohon bulu, bukan sombah sebarang sombah menyusun jari 10. Sombah itu anak belatuk di pohon selasih, burung perding terbang di lantai, jemput datuk makan sirih kering pinang leketai. Makan sirih berpinang tidak, pinang datang dari Melaka. Makan sirih memandang tidak, kerana adat dan pusaka. Bukan lobah sebarang lobah bersayang di pohon selasih, bukan sombah sebarang sombah saya menunggu tepak sirih. Mohon dapat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir sebagai Pak Maya Tua dari suku Batu Hampa Patani, mewakili pihak perempuan menerima tepak yang diberi oleh Tok Lasmana Sembah Datuk. Orang berjalan berlima-lima, seorang terpidak gaul selasih.
Tepat diberi, saya terima. Saya ucapkan terima kasih. Sungguh susah mencari selasi. Selasi datang dari atas. Datuk sudah memberi sirih. Sirih diberi, sirih dibalas. Orang ini pergi ke seberang dengan hajat untuk berladang. Sirih dimakan sekapur seorang. Nyatakan hajat, Datuk datang bertandang. Sekolah. Bagus download. Awak tahu dia mana Pertangan saya ini menapati tadi membawa dan sekali dengan pengganti cincin sebantu menanya berapa cincin dua bantu esok sekato dikembalikan esok sekato cincin dikembalikan. Maka Datuk datang dan saya selaku kuasa bersama dengan Datuk Lembaga Yang Mulia Datuk Prof. Haji Abdul Razak bin Yassin bersama dengan sembilan anak buah. Malam dan semalam ni, hari dan sehari ni, maka di petang yang mulia ini saya datang menghadap Datuk dengan membawa cincin dua bentuk daripada anak buah saya yang bernama Muhammad Asrul bin Zainuddin, bersukukan suku Biduando Dagang, berlembagokan Yang Mulia Datuk Prof. Haji Abdul Razak bin Yassin kepada anak buah Datuk yang bernama Nur Sarah Khadijah binti Zulkifli, bersukukan Batu Hata Katani, berlembagokan Yang Mulia Datuk Putih. Jadi bersama dengan kami inilah tandanya rupa cincin dua bentuk beserta dengan iringannya. Iringan dia bila cincin.
dosen sebagai mangga puan saya dengan besok sebagai wakil pihak keluarga perempuan menerima cincin berbentuk dari pihak lelaki dan saya kena bagi cincin ini untuk dilihat oleh kedua beberapa dalam ada sebelum membuat keputusan sama ada menerima atau menolak tunangan ini. Jika setuju, cincin diterima dan esa kata dikembalikan kepada pihak lelaki. Sembah Datuk, setiap sesuatu dengan mufakat, begitu kata maka suci, begitu perbuatan maka sempurnalah. Bulat air mana pun bulat kata dia mufakat, maka itu dia kata abad. Cincin sebentuk menanya ibu bapa, cincin dua bentuk esa sekata, nampak esa sekata, kata dikembalikan. Pihak kami suka cita menerima cincin dua bentuk sebagai tanda lupa ikatan tali pertunangan antara anak buah Datuk Muhammad Asrul bin Zainuddin dengan anak buah Syekh Nur Sarah Khadijah binti Zulkifli. Alhamdulillah, saya mewakili pihak anak buah serta keluarga mengucapkan beribuan terima kasih dan sangat berbesar hati kerana menerima pinangan anak buah Syekh bernama Muhammad Asrul bin Zainuddin. Maka mohonlah kita sama-sama bincang dan mewafakatkan akan janji adat pertunangan untuk dilakukan. Tempoh pertunangannya berapa bulannya, berapa lama, antara dia, duit mas kahwin, duit adatnya dan lain-lain. Maka mohon kita bincangkan. Alhamdulillah, selesai sudah dari adat dilaporkan, dari diberlakukan, dalam gaji digaduhkan sampai gaji diterbagi. Awas kedua pihak tentu keterangan yang dipersetuju bersama kedua pasangan dalam tempoh setahun. Hari perkahwinan pada 1 bulan 1 27. Jumlah hantaran itu diberikan oleh kedua pihak
dan burut mas kawin 2 dinar emas. Dan pada saat ini Alhamdulillah kami bagi pada pihak anak kuasa setujulah. Namun ada yang kata kalau nak awalkan diuding semula boleh diawalkan, kalau nak dibuat pun diuding semula lah boleh dibuatkan, insyaAllah. Dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai Pak Ketua kepada suku Batu Hamba Petani, maka pada saat masa dan tarikh ini rasmilah ikatan tali pertunangan antara Muhammad Asrul bin Zainuddin dengan Nur Sarah Khaidah binti Zulkifli. Semoga majlis kita ini memperoleh rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah selesai sudah majlis pertunangan ada Muhammad Asrul Zainuddin dan Masyarakat Khaidah binti Zulkifli dengan ikatan 1 tahun pada tarikh hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir hari ini. Kita lepas pada salam di Tuhan dulu. Bukan semua senang menyusuh dari situ ini. Jadi saya serahkan kepada guru untuk dari sini ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Allah subhanahu wa Allah besar dia dulu dengan sembah saya menyusun dari dulu daripada ujung bawah ke belakang. Alhamdulillah saya syukur alhamdulillah dan izin dan atau majlis dalam lancar penuh ada menjadikan. Terima kasih kepada pengurusi majlis saya ini, pengurusi Datuk Menteri Maharaja, pengurusi Bapak Kampung yang mulia Orang Besar Anak semua ini. Terima kasih yang mulia Datuk Menteri Perkasa Encik Haris dan juga Bapak Nama Kampung semua, Datuk Orang Kaya Muda, Bapak kepada Kampung Pulau sendiri, serta kepada kedua pihak, pada Bapak saya yang muda Datuk Paduka, begitu juga pada pihak sana perhubungan kepada Dewan Dagang diketuai oleh Datuk Laksana Pelangku Ustaz Syarif anak saya. Saya mengalukan kehadiran semua pihak, nampak majlis berjalan lancar dan harapan kita apa yang kita mudahkan, kita memberkatkan dapat keberkatan Allah Taala. Kita
terkadang setiap sesuatu dengan mufakat begitu kata maka suci, begitu perbuatan maka sempurna. Kuning mufakat dari black, serius kata dah dilakukan karena serius kata dah dituduh, dan begitu perbuatan maka sempurna. Maksudnya selepas ini tidak ada perasaan yang buruk. Begitu perbuatan maka sempurna. Apa berlaksana, apa dijadikan, terhormati. Kalau dalam dapikas cincin sebentuk bukannya berapa, cincin dua bentuk seia semata. Dalam adat hari ini kita tak ada mesej kan, kita bertanya kan, kita tak ada cukup dua bentuk cincin diterima, kita ada bentuk cincin seia semata, kata dikembalikan, kasih semata, cincin dikembalikan. Nampak mufakat indah, cantik molek lah saya sekata janji dilakukan, dalam janji digaduhkan, sampai janji dimuliakan. Apa janji adat kita ini? Kita katakan tempoh tunangan itu setahun tempohnya. Kalau cakap, kalau lelaki maju, perempuan letakkan betul digaduh-gaduhkan. Kalau permasalahan dan tempoh dengan pertunangan ini, kita duduk lagi, gunting lagi, pakai elok-elok. Kalau tempoh itu tiba-tiba kadang mengizinkan nak diperhatikan, betul tak? Duduklah balik, betul-betul dibantu lagi. Kalau orang kata kadang sesuatu yang mengatakan nak dikerapan ke sini, anjakkan lagi, pun datang lagi. Kita tak suka nak sebut elah lelaki ronco, elah perempuan ganggu, pasal tak cantik. Kita tak harap begitu. Mufakat kita cari kembalian sekata untuk disempurnakan apa rancangan sehingga anak buah kita diijabkan, sambil doa diiring supaya melimpah Allah dan rahmatnya ke atas anak buah kita, Allah rezeki, dapat rahmat kekal hingga perjalanan. Dan perjalanan setahun ini tentulah banyak ujiannya. Kita berdua adalah kebenaran. So saya tak apa, saya jual tanya pada kedua belah pihak atas majikan dan ketenangan. So betul kalau janji terlalu dibeliaukan sampai janji kita mati. Dia longgar tu, bolehlah kita apa-apa pun dia berbakat dia. So tanya sekali lagi. So sebelum tadi saya minta mohon kepada Ustaz Seru kita dapat kedekatan, mohon baca doa selamat sikit bersyukur kita semua majlis yang kita laksana langsungkan mendapat rahmat kedekatan Allah Ta'ala. Bukan Allah SWT Bahasa berdulu dan sobat senang-sobat sama saya busuk dari nasibulu. Mohon ampun anak andai kata ada tutur bicara kekasar kata ya, dan baik-baik itu datang pada Allah SWT, dan tak baik itu datang pada diri kita sendiri, saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jalan dengan bini dia bercungkir. Banyak. Itu banyak dia. Itu. Bini 10 tahun. Banyak faktor. La ilaha illallah, 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 la ilaha